Alamak ni. Okey. Tengok ni. Ini adalah salah satu pembaziran air. Tak ada siapa pun guna. Tapi paip dibiarkan terbuka macam ni. Ramai orang ingat air tu takkan habis. Padahal setiap titisan yang terbuang itu sangat berharga. Kalau semua orang ambil mudah, lama-lama sumber air kita boleh berkurangan. Kemal, air dah tutup tu. Aduh. Alamak, dia tak tutup. Sebenarnya, mudah je nak elakkan pembaziran. Lepas guna, tutup paip semula. Ingat, jimat air bukan susah. Kita je yang kena lebih bertanggungjawab.